Masih di Buletin Utama. Tidak hanya berperanan menyampaikan berita, media juga turut menjadi jambatan antara suara rakyat dengan pihak berkepentingan. Berlandaskan prinsip itu, Berita Harian melancarkan program Wadah Satu Hati 2026 bagi mendekati masyarakat serta memperkukuh perpaduan komuniti. Pengarang kumpulannya Zulkifli Jalil berkata, Wadah Satu Hati diwujudkan sebagai platform mengetengahkan kisah sebenar perjuangan hidup masyarakat. Tanggungjawab sosial korporat itu turut menggerakkan bantuan secara lebih tersusun dan berterusan. Wadah Satu Hati ini bukan sekadar kempen lah. Ia adalah satu ruang untuk kita saling mendengar, memahati dan saling membantu sama kita yang menghadapi kesusahan. Kan, kalau kita tengok pun sekarang pun banyak bantuan-bantuan yang dimohon pun ada juga yang sering terhenti di separuh jalan. Turut akan dilaksanakan Wadah Satu Hati edisi Ramadan yang menampilkan 8 penerima bantuan terdiri daripada penggiat seni tempatan. Saya cakap masa sekarang orang nak bagi sumbangan pun susah. Tapi dia orang bagi, kita terimalah. Sekarang orang 1 sen pun kira tahu adik pasal uang lah. Tapi macam Berita Harian macam my family lah. Syukur Alhamdulillah lah, syukur pada Allah kerana mungkin orang pun tahu kan bahawa saya sekarang ni pun dah setahun lebih saya tak syuting apa kan selepas saya sakit lagi. Jadi itu dapat meringankan jugalah untuk menyambut puasa ni kan. Turut diadakan siang tadi majlis tahlil dan bacaan Yasin sempena memperingati legenda seni tanah air Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad.